Kampung Permatang terletak di daerah Kuala Selangor, salah satu daerah yang menyimpan sejarah Kesultanan Selangor. Kampung ini berjarak sejauh 7 km dari Pekan Lama Kuala Selangor. Kampung Permatang merupakan salah sebuah kampung Melayu lama yang terletak berhampiran Pekan Kuala Selangor dan Pasir Penambang. Kampung ini dipercayai telah wujud sejak ratusan tahun dahulu dan dikatakan antara penempatan tertua di negeri Selangor. Kampung ini dikatakan telah dibuka pada tahun 1756 dan didiami oleh pembesar-pembesar Istana Kesultanan Selangor. Kebanyakan penduduk asal kampung ini sebelum tertubuhnya Kesultanan Selangor adalah orang-orang Bugis yang dibawa masuk oleh Belanda. Kedudukan Kampung Permatang yang berhampiran muara Sungai Selangor dan kawasan Pasir Penambang menjadikannya lokasi yang strategik untuk aktiviti perdagangan dan perikanan pada zaman dahulu. Masih banyak rumah-rumah tradisional Melayu di kampung ini. Kebanyakannya masih didiami dan dalam keadaan baik. Di samping rumah-rumah lama, rumah-rumah moden juga telah banyak dibina bagi memenuhi pertambahan penduduk. Pada masa kini, Kampung Permatang terus berkembang seiring pembangunan Kuala Selangor. Walaupun pembangunan moden semakin menghampiri kawasan ini, suasana tradisional kampung masih dapat dikekalkan. Keunikan Kampung Permatang yang mempunyai kubu-kubu lama di halaman rumah penduduk turut menarik perhatian masyarakat. Keadaan ini dianggap biasa oleh penduduk tempatan kerana ia merupakan sebahagian daripada sejarah kampung yang telah diwarisi sejak turun-temurun. Mata pencaharian utama penduduk di sini adalah bekerja di sektor kerajaan dan swasta. Ada juga yang berniaga dan mengusahakan tanaman kelapa sawit. Semoga video-video yang kami hasilkan akan menjadi catatan sejarah di masa hadapan.
Kongsikan cerita anda mengenai kampung ini di ruangan komen. Kami baca setiap komen yang anda tulis. Rumah-rumah tradisional yang diperbuat dari kayu dan diwarnakan dengan warna yang menarik dapat menambah keindahan kampung ini. Teruskan menonton video-video kami. Jangan lupa like, share dan subscribe.